Ayah saya lembut. Dia bukan seorang yang macam garang, yang marah tak tentu pasal. Mak saya always bagi tahu saya yang saya boleh cerita apa sahaja pada dia. Walaupun kita rasa macam takut nak bercerita, mungkin kita ada buat salah. Kita kena tahu, anak ni kena tahu yang parents ni adalah safe space dia. Macam mana ayah yang saya nak jadi untuk anak saya adalah, saya nak dia tahu dia always boleh reach to me for whatever thing pun. I nak jadi macam best friend kepada dia. I tak nak dia sembunyikan anything from me. I nak dia tahu yang I adalah dia punya safe space untuk bercerita. Sebab kebanyakan yang anak-anak yang depression ataupun ada masalah tingkah laku, dia sebenarnya dia tak ada channel nak luahkan dia punya emosi tu. So bila dia tak rasa yang dia boleh luahkan secara selamat dekat parents tu, that's why dia cari kawan-kawan yang kat luar. Itu pula dia salah cari kawan. So dari situ ada masalah-masalah lain yang timbul lah. Tapi kalau dia tahu yang parents dia adalah dia punya best friend, safe space dia untuk bercerita, untuk meluahkan apa yang dia rasa, saya rasa masalah sosial ataupun masalah tingkah laku dalam kalangan anak-anak ni insyaAllah dah boleh dikurangkan lah. Bila nampak yang anak kita tu boleh rasa kita punya kasih sayang, rasa penat yang kita membesarkan dia selama tu terus hilang lah. Macam tu.